Hadis ini menunjukkan harus mas kahwin itu sedikit ataupun banyak, yang dikira sebagai harta lah, kalau kedua pihak suami isteri itu bersetuju. Kerana cincin besi ni terlalu sikit sangat tu rega dia tu. Inilah mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur ulama salaf dan khalaf. Inilah juga pendapat Rabi'ah, Abu Zinad, Ibnu Abi Dhib, Yahya bin Sa'id, Laith bin Sa'ad, Thawri, Al-Auza'i, Muslim bin Khalid, dan Ibnu Abi Layla, Daud Zahiri, dan fuqaha ahli hadis Ibnu Wahab dari ashab Malik. Ramai lagi. Inilah yang dia kata mas kahwin ni sikit pun boleh, banyak pun boleh. Baik. Qadhi Iyad mengatakan inilah mazhab ulama clear, ulama Hijaz, Basrah, Kufah, Syam dan lain-lain, iaitu harus mas kahwin itu berupa sesuatu yang dipersetujui oleh suami isteri, orang nak menikah sana, sama ada sedikit ataupun banyak. Misalnya seperti cemeti, cemeti untuk pukul kuda ataupun untuk pukul lembu, rotai kita kata, an-na'al, selipar nak jadi mas kahwin, ataupun sebentuk cincin besi dan seumpamanya, boleh. Tapi Malik mengatakan, Imam Malik kata sekurang-kurangnya 1/4 dinar, 1/4 dinar, seperti nisab curi lah, pencurian juga. Mana mengikut Imam Malik, curi ni kalau tak sampai sebanyak ni, tak kena kerak tangan, tak kena gerak tangan. Bila cukup syarat lain lah, cukup syarat lain, hak ni kalau tak sampai sini, rubu' dinar, 1/4 dinar, tak kena. Qadhi Iyad berkata ini pendapat Malik seorang, kata dia. Abu Hanifah dan ashab dia, anak buah dia, kata paling kurang mas kahwin dia kena 10 dirham. Paling kurang 10 dirham. Ibnu Syubrumah berkata paling kurang 5 dirham. Ini dia sebut sebahagian, ada yang menyebutkan sampai 30 dirham, ada juga. Imam Nawawi kata semua ni menyalahi mazhab jumhur dan menyalahi sunnah. Pendapat mereka itu tertolak dengan hadis yang sahih dan terang ini. Hadis yang sahih dan terang ini. Jadi Imam Abu Hanifah pun kata 10 dirham itu berdasarkan pendapat dia nisab. Orang curi hak kena kerak tangan 10 dirham. Bukan bawah daripada tu. Bawah pada tu tak boleh. Paling kurang, hak paling banyak tak apa, alah kebanyak. Paling kurang 10 dirham. Sebab 10 dirham ni itu mengikut kias dia lah. Walaupun dia ada juga hadis dianya, ada juga paling kurang tarafnya hasan, la mahra aqallu min 10 darahim, tidak ada mas kahwin kurang daripada 10 dirham. Ada juga, walaupun setengah ulama pertikaikan, tapi bahagi-bahas mari adalah di antaranya yang sampai ke peringkat hasan, sampai ke peringkat hasan tarafnya. Mereka pegang dengan waktu lah. Sebabnya kata dia nisab orang curi, kalau curi kurang daripada 10 dirham tak kena kerak tangan, walaupun cukup syarat berlaku, cukup syarat lain. Tak cukup sikit 10 dirham tak kena. Tapi kalau 10 dirham ke atas baru kena. Masalahnya sekarang kita nak tahu 10 dirham ni berapa. Dia benda berubah-ubah sama ni, berubah-ubah sama. Dan masalah ketetapan, masalah hudud ini, dia mungkin pendapat mana-mana pihak yang nak melaksanakan itu, dia boleh pilih mana-mana pendapat lah dalam banyak-banyak pendapat tu. Dia 1 dirham tu 10 dirham dia sama dengan 4,5 gram emas. 4,5 gram emas. Dan nilai dia 4,5 gram emas ni berapa nilai? Tengoklah situ. Jadi mengikut perkiraan kitanya lebih kurang
dekat 2 riyal berat emas itu. Kalau 1 riyal berat maknanya 100 lebih. Hak ni maknanya lebih kurang 300 lah, 300, hampir 300 lah. Walaupun ini tidak bukan suatu ketetapan ni. Masalah emas ni turun naik harga dia tu. Lepas tu ketetapan ini apabila nak dilaksanakan, dia kena pilih lah mana-mana satu pendapat tu. Tapi begitulah kira-kiranya, lebih kurang itulah. Lebih kurang itulah. Tidak boleh kurang daripada tu. Sebabnya dia kira mengikut kiasnya, kalau seorang itu kerana dia mencuri sejumlah tu, tangan dia hilang, anggota dia hilang, dia tidak berhak mendapat satu anggota dia. Maka kerana sebanyak itulah juga dia berhak mendapat satu anggota orang lain yang haram kepada dia sebelum itu. Dengan akad nikah tu jadi halal. Sekurang-kurangnya yang ini sebanyak tu. Begitu. Sebagaimana kita dapat dengan jumlah sebanyak tu 10 dirham, kita boleh hilang juga anggota kita dengan jumlah sebanyak tu. Dia kias begitulah. Imam Malik pun dia buat pergi situ juga, sebab bagi dia rubu' dinar. Hak ni kurang lagi daripada tu. Kurang lagi daripada hak 10 dirham itu. Hak ni dalam 3-4 dirham saja. Sama dengan rubu' dinar itu. Baiklah. Dalam masalah ni, hak mana molek, dan apa maksud mas kahwin tu sebenarnya, dia timbul kemuskilan. Di satu pihak orang kata mas kahwin ni menyusahkan, di satu pihak ada juga yang kata mas kahwin ni macam kita memperdagangkan orang perempuan. Kita menentukan nilai, meletak harga orang perempuan macam barang, jadi tidak layak. Ada juga yang tak suka. Maknanya pihak luar lah, mana pihak yang tidak faham benda ni, dia kata lagu tu. Ada yang kata mas kahwin ni tidak patut. Maknanya kalau kita kata murah, kalau kita kata selipar, sepasang selipar boleh jadi mas kahwin. Jadi adakah seorang perempuan itu mana nilai dia sama dengan sepasang selipar? Atau kalau kita kata mahal lah, 5,000, 10,000, adakah sebanyak tu saja nilai dia? Setengah-setengah ulama, apalagi ada setengah-setengah ulama sebut ni mas kahwin ni sebagai pertukaran kepada buduh dia tu, dia kata. Mana pertukaran yang ni yang mengharuskan seseorang itu bersetubuh dengan dia lah, kemaluan dia sesoalnya macam harga kemaluan dia pula. Jadi itu mengelirukan. Sebenarnya hak tu dia bahas dari segi fiqh, tak apa tu bahas orang yang keliru tu dia keliru. Mas kahwin tu apa makna? Dan masing-masing hak ni kata gini ni, masing-masing ada hadis. Walaupun hadis dia tu orang ni tak setuju, itu soal lain. Tapi dia ada alasan dia sendiri. Dia ada alasan dia sendiri. Kita ambil dulu masalah hak ni. Masalah hak nisab ni. Hak nisab. Dia kata kalau sesuatu yang tidak orang panggil berharga lah, yang orang tidak panggil harta, macam Quran, mengajar Quran, harta ke tu? Sedangkan dalam ayat Quran yang kita baca tadi, antabtagu bi amwalikum, yang ni kamu cari, kamu menikah dengan bayar mas kahwin berupa benda, harta. Orang panggil harta, mana boleh disebut, boleh ada nilai dia lah. Tapi kalau kecil sangat tu, apa makna nak buat apa? Kalau nak mewah pun tak boleh. Kalau kita kata nak mewah lah, kalau nak beli barang-barang apa-apa pun tak boleh. Apa makna mas kahwin tu kalau lagu tu, kalau sikit sangat? Situlah ada perbahasan pula. Di sini dia ada sebut ni pula di belakang ni, dalil menunjukkan harus mas kahwin itu berupa pengajaran Al-Quran dan harus mengambil upah untuk mengajar Al-Quran. Ini kedua-duanya harus di sisi Syafi'i, dan ini juga pendapat Atha, Hasan bin Saleh, Malik dan Ishaq dan lain-lain. Makna boleh. Tapi bagi Imam Abu Hanifah,
Dia kata tak boleh. Tak boleh. Begitu juga Malik mengatakan tak boleh. Dia mesti kena benda. Mengajar Quran itu tidak benda. Ataupun orang tu masuk Islam. Misalnya cerita Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Sebelum pada menikah tu Abu Talha tu dia kafir. Masa nak menikah kenal dah, setuju dah, cuma ni kamu kafir. Tak boleh. Kalau kamu Islam tak apa. Dan Islam kamu itu jadi mas kahwin. Ada sebut dalam hadis begitu. Jadi itu apa bendanya? Apa hartanya? Tak ada harta ke apa? Bagi orang yang mengatakan boleh, dia pegang dengan hadis-hadis itulah. Apa saja. Kalau mengikut mazhab Zahiri, apa saja. Sebutin cakelak pun boleh dah. Apa saja. Walaupun orang tidak panggil harta, tidak syarat harta. Sebab ni bukan nak jual beli, ni kata. Bukan masalah jual beli. Ni nak ambil syarat. Jadi kalau mengajar Quran kau gapo yang ada nilai, tak apa. Ada kelebihan, ada keutamaan dia, tak apa. Tetapi Imam Abu Hanifah dah orang sependapat dengan dia dengan tu. Tak boleh. Hak tu kalau cerita-cerita tu serupa juga dengan hadis ni, suruh cari cincin sebentuk cincin ni besi ni, bukan sebagai mas kahwin hak ni. Bukan sebagai mas kahwin yang penuh. Paling tinggi kalau kita nak kata mas kahwin pun, kata dia ini sebagai, orang panggil dalam istilahnya mahar muajjal. Mahar muajjal iaitu mahar yang dibayar kemudian. Hak bayar kemudian tu tidak boleh kurang daripada 10 dirham. Bayar dulu sikit tak apa. Tapi bukan hak tu segala-gala. Bukan itu sendiri, Islam tu sendiri jadi masuk Islam tu sendiri jadi mas kahwinnya. Dia kata tidak gitu. Ataupun kata dia itu suatu ketika dahulu. Di permulaan Islam. Hak kemudian lain. Hak ni cerita hak dulu. Sebab ayah kepada Anas itu, Abu Talhah ni ayah tiri Anas. Ayah kepada Anas tu sendiri namanya Malik. Hak tu tidak masuk Islam. Bila Ummu Sulaim masuk Islam, pisah. Dan dia tu mati dalam keadaan tidak Islam. Ayah kepada Anas ni sendiri kita rajin jumpa. Lepas pada tu ayah tiri dia tu Abu Talha, lagu mana ceritanya? Macam tadi lah. Jadi mengikut Imam Abu Hanifah, ada orang-orang sependapat dengan dia. Dia kata sama ada ni cerita dulu ketika tidak ada lagi ketentuan macam ni, ataupun kalau kemudian pun itu termasuk dalam juz'iyah. Itu jawapan yang kedua. Ini peristiwa-peristiwa khusus yang tidak boleh diumumkan. Khusus dengan dia. Hak ni khusus dengan orang ni. Khusus beberapa orang dikecualikan. Tapi kalau untuk umum, tidak. Ataupun kata dia hak tu sudah mansuh. Tu semua tu sudah mansuh. Hak sebenarnya iaitu hak ni. Barulah ada nilai. Barulah dia boleh buat sesuatu dengan duit itu. Kalau tidak, dia boleh buat apa? Dia kata. Sebab tujuannya untuk persiapan rumah tangga ni. Nak persiapkan dia dengan benda sebanyak tu. Tetapi bagi Imam Syafi'i dan orang yang sependapat dengan dia yang sebut tadi, yang telah disebut tadi, dia kata sesuatu yang ada nilai, ada harga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kata, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Perkara yang paling patut kamu mendapat bayarannya iaitu kitab Allah. Kau tu paling berharga kalau nak kira. Tak ada harga, tak ada nak banding. Jadi kalau mas kahwin dengan Quran, tak apa. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ni, bukan khusus dengan orang ni. Tidak ada yang menunjukkan khusus dengan orang ni. Tidak. Bahkan kepada siapa-siapa pun, kalau sama-sama setuju, tak apa. Sebab dia ada nilai juga. Apabila mengajar Quran, dah mengajar Quran, boleh ambil bayaran. Tidakkah itu ada nilai dia? Ada dapat duit juga tu. Ada kelebihan juga orang tu. Misalnya kata orang ni, dia ingat Quran. Apabila dia pergi ke mana-mana, akan diutamakan dia tu untuk jadi imam ke, untuk jadi gapo. Dan apabila dia duduk pada satu kedudukan, dia akan ada kelebihan. Dan kelebihan itu akan menarik, membawa duit kepada dia juga. Dia kira ada nilai juga lah tu. Sebabnya kalau kita nak kira nilai perempuan sebanyak tu ataupun lebih lagi, adakah perempuan ni merupakan benda yang boleh diperjualbelikan macam mata benda saja? Tidak juga lagu tu. Dan tidak lagu tu. Katakanlah saja bahawa ini syarat. Ini syarat.